Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nur Haifatul Maisarah Muhammad Hairan Nizam. Dan saya, Nur Kishadamia Muhammad Hanif. Dalam berita Integriti SAS, membawakan laporan khas berkaitan isu rasuah yang berpunca daripada gaji yang tidak setimpal. Rasuah bermaksud pemberian atau penerimaan sesuatu habuan seperti wang, hadiah atau perkhidmatan sebagai balasan untuk melakukan perkara yang salah. Perbuatan ini melanggar undang-undang dan bertentangan dengan nilai kejujuran serta amanah yang harus kita amalkan setiap hari. Setinggi-tinggi tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Baru-baru ini, di Bandar Seri Indah, seorang pekerja stor di sebuah syarikat penghantaran telah ditangkap kerana menerima wang daripada orang awam untuk mempercepatkan urusan penghantaran barang. Hasil siasatan mendapati pekerja tersebut mula meminta duit kopi daripada pelanggan kerana tidak berpuas hati dengan gaji yang kecil dan beban kerja yang berlebihan. Perbuatan itu akhirnya terbongkar selepas Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan operasi khas pada 2 Julai 2025 jam 10.30 pagi. Pekerja berusia 30 tahun itu ditahan ketika sedang menerima wang tunai daripada seorang pelanggan di kawasan stor. Menurut kenyataan SPRM, perbuatan tersebut adalah satu kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan boleh dikenakan hukuman penjara serta denda yang berat dalam masa yang sama. Majikan syarikat itu turut dipanggil bagi membantu siasatan kerana dikatakan tidak menyalurkan gaji yang adil kepada pekerja. Kes ini menjadi pengajaran kepada semua bahawa kesempitan hidup bukan alasan untuk melakukan rasuah. Setiap individu perlu berpegang kepada nilai kejujuran, amanah, integriti, tanggungjawab dan keadilan. Selain itu, terdapat juga kes lain yang menjadi pengajaran kepada kita semua. Sebagai contoh, seorang kerani telah ditangkap kerana makan suap daripada orang awam untuk mempercepatkan permohonan lesen. Manakala seorang pengurus syarikat swasta pula disiasat kerana menahan gaji pekerja bawahan menyebabkan pekerja itu mengambil kesempatan dengan meminta bayaran tidak sah daripada pelanggan. Bak kata peribahasa, seekor kerbau membawa lumpur, habis semua terpalik. Itulah ibarat bagaimana budaya rasuah mencemarkan dan merosakkan imej institusi-institusi kerajaan dan swasta. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Oleh itu, kita mesti menjauhkan diri daripada sebarang bentuk rasuah. Antara cara untuk mengelakkan diri daripada rasuah ialah: pertama, pegang teguh nilai kejujuran. Jangan ambil apa yang bukan milik kita. Kedua, amanah dalam tugas. Laksanakan tanggungjawab dengan niat yang betul. Ketiga, tolak sebarang pemberian mencurigakan. Keempat, laporkan kepada pihak berkuasa jika nampak salah laku. Ingatlah, rasuah bukan penyelesaian tetapi punca kemusnahan. Orang yang menerima rasuah mungkin kelihatan senang sementara, tetapi akhirnya mereka akan kehilangan pekerjaan, kepercayaan dan maruah diri. Rasuah merosakkan diri, keluarga dan juga negara. Nilai-nilai seperti kejujuran, integriti, amanah, tanggungjawab dan keadilan perlu dijaga dalam diri setiap insan bermula daripada murid, guru sehingga pemimpin negara. Sebagai generasi muda, kita mesti menanam nilai integriti dan tanggungjawab sejak di bangku sekolah. Saya Nur Haifatul Maisarah Muhammad Hairan Nizam dan saya Nur Kishadamia Muhammad Hanif melaporkan untuk Buletin Integriti SAS. Mencegah lebih baik daripada merawat. Katakan tidak kepada rasuah. Hidup berintegriti, negara berkualiti.